SpongeBob. SpongeBob. Yelah. Okay, dia buat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel. Okay, so thank you dah sudi buka dan tengok video ni. Okay, so untuk video kali ni kita nak makan makanan yang simple je macam biasa. Kat depan ni kita ada mini burger nugget tempura. Lepas tu kita ada kuih gedik. Kuih gedik tak apa, jangan orang yang gedik. Lepas tu kita kopi Vietnam. Kopi Vietnam yang ini. Vietnam. Lepas tu kita ada jeli limau dan juga kita ada sukiya Indomie. Wow. Ni kita beli dekat vendor je. Betul. Simple je. Yang kita tertarik tu kan korang, dia punya burger ni comel. Warna-warni korang. Burger ni warna-warni comel. Tengok tu, tak sabar nak makan. Okay, so sebelum kita hari ni tak ada cacah. Betul. Aman sikit. Okay, korang, so sebelum kita nak teruskan video makan-makan ni, dah tak sabar, perut dah lapar. Kepada korang yang baru saja masuk dalam YouTube channel tu, jangan lupa like, comment, share, subscribe and on notification korang supaya korang tak terlepas video yang kita upload. Ya Allah barangnya. Okay, tanpa tunggu lama, mari kita makan. Dan sebelum tu kita baca doa dulu. Wakil azaban minum. Taruh sini tak boleh. Saya tak rasa lah jeli. Kita makan jeli dulu. Dok, ni aku, kau tak ada. Ni rasa juga sama. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kena peragi limau dulu. Oh, limau sedap ni. Oh, macam air tu tadi buat kan? Yo. Yang air kita beli. Dia tak jual dah air. Sedap air tu. Dia tak jual lagi air. Asam boy, ada asam boy lah. Sedap. Ada asam boy. Sedap. Oh, ni macam jelly yang tu air tu lah. Dia buat Macam warna jual tu. Warna tak jual lagi Agak. air yang sedap. Sedap. Masuk tu. Ni kita rasa Indomie sukiya ni, tuang je semua sos sukiya ni. Saya memang minat. Sedap. Taruh. Banyak makan. Kenapa taruh situ? Biarlah taruh situ lah. Okey, dah. Makan ni. Rasa. Kita rasa yang ni ya. Cukup kat satu. Wow. Comel lah pink korang. Siapa minat pink? Awet-awet minat lah pink. Comelnya. Kita ingat lah sini SpongeBob. Yelah. Kan? Dia buat roti kecil-kecil. Bismillah. Boleh? Enggak? Ya. Good. Roti dia lembut. Okey jom. Sedap. Oh, dalam ni nugget. Suka sebab warna-warni. Comel. Ingat SpongeBob. Buat roti ni. Bersih sama. Dapat roti ni lah. Baru nampak. Patut lain macam. So next makan apa? Vietnam. Makan. Tunjuk mana? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Makan yang ini. Apa namanya? Vietnam roll. Vietnam roll. Comel juga. Comel-comel korang. Ni sosnya korang. Ish. Rasa satu. Ada plastik lah.
Kau buka juga. Ni dah buka. Kau punya lah tu. Ni aku punya. Ya. Nampak sangat kemeluran. Ya Allah, terbuka pula. Melekat. Melekat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Enggak. Mantap. Masuk cap. Mana ada cicak? Kenapa melekat kan? Kurang dia buat. Aku ni duduk ya. Good. Lagi. Saya nak makan 3. Okay tak? Habis. Last. Kita makan dengan kuih gede belum. Minum dulu sikit. Alhamdulillah, syukur deh, nikmat Tuhan. Good. Okay, next kita makan ni. Rasa satu. Nah. Bismillah. Alhamdulillah. Nak rasa betul lagi. Lembut. Nah, terus ambil dah. Aku nak rasa warna kuning pula. Warna kuning pula. Kita rasa pepal. Bismillah. Akan kita SpongeBob yang warna-warni kan. Pergi ingat? Kalau makan air pepal, jadi pepal. Ya. Air kuning jadi kuning. Ni mayonis je lah. Sedap ni. Mayones, Tabok. daun ketumbar, cili. Tak sedap. Oh, sedap sangatnya. Sampai tak terkata tau. Good. Tapi nak kacang ni cepat. Cepat kan. Banyak lagi.
Tu, dah 4. Ni 4. Ya Allah. Orang boleh dapat satu-satu. Macam mana nak kahwin ni pakai baju saiz S ni? Ha? Macam mana? Makan pun macam ni dah ni. Macam mana? Apa kata jogging? Jangan makan malam. Tak elok. Aku tak pernah makan malam. Bagus. Makan malam tu gemuk kau. Dan tak baik. Makan sebelum malam. Jam 6, jam 7 makan. Jadi dah maghrib tak payah makan lagi. Ya Allah. Oh, sedap bro. Sedap. Sangat sedap. Lepas tu Burger ni sedap bro. lembut. Masalahnya lembut. Rotinya sedap. Lembut. Nugget pun sedap juga. Pandai je buat. Sedap. Sedap. Apa yang tak pernah cuba. Yang dekat Fendo. Korang beli. Yang dekat sini lah. Yang jauh tak tahu. Sedap. Tapi banyak tadi burgernya kan. Tinggal berapa kotak? Mana return aku belum? Oh iya. Oh iya. Ambil semua dari kalau je. Sedap rotinya. Ni pun sedap. Semua dah sedap. Semua sedap. 10/10. Tak kecewa. Sedap. Sedap ni sedap. Semua sedap. Alhamdulillah. Uish. Jam 4 kau rasa penat? Komen. Lepas tu hantar ke rumah. Senang diet aku ni. Rumah siapa? Cakap. Rumah siapa kan? Rumah Farah. Rumah Farah. Jangan dia tengok nanti. Mampus lah. Kenyang korang. Tak boleh. Kita makan nanti lagi. Ni sedap. Satu memang sedap kan? Memang sedap. Aku roti. kata keras. Ada roti tu. Sedap. Pandai je buat dengan nugget. Dengan roti dia. Mantap. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Malu buat aku tengok sendawa macam ni. Fendo ni makanan ni okey lah. Cantik lah. Oh. Makanan ni cantik. Apa? Makanannya Kenyang korang. Kenyang. Sedap. 10/10 saya bagi. Good. Alhamdulillah. Ya Allah. Ni mak apa yang kau dustakan ni? Ni mak mana lagi yang kau dustakan? Amin macam tu lah. Minat mana lagi yang dustakan? Betul tu. Okey korang, so kita dah sampai dekat penghujung. Jangan. Kepada korang tengok video YouTube channel Sampai Habis, terima kasih. Kepada anda like, comment, share, subscribe YouTube channel kita. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja korang berada. Kita jumpa lagi di next video dengan video lagi menarik. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa lagi.